Burung tempua merupakan sejenis burung dari keluarga Ploixidae yang terdapat di 12 negara sahaja di dunia termasuk di Malaysia. Terdapat sebanyak 114 spesies burung tempua yang wujud di seluruh dunia, di mana sebahagian besar daripadanya berada di negara kita. Taburan burung ini di sekitar Asia dan Afrika, iaitu di kawasan separuh Sahara sahaja. Apa yang unik tentang burung ini adalah kehandalannya membuat sarang yang menjadi perhatian manusia, iaitu sarang burung tempua. Saya banyak kali melihat sarang burung tempua ini di banyak tempat di dalam kebun dan belukar semasa banyak kali membuat lawatan ke kawasan kebun-kebun petani. Burung ini bersaiz kecil dan terdiri dari warna terang seperti kuning, merah dan hitam. Burung tempua di Malaysia terdiri dari berpuluh-puluh jenis seperti burung tempua baya, rubah, emas, kuning, bengal, jalur, jambul perang, kuning putih, jalur emas, tampuk hitam dan banyak lagi. Pemberian nama spesies bergantung kepada warna pada bulu burung tempua dan ciri-ciri fizikal yang dilihat. Burung ini mempunyai paruh yang tumpul, tidak bergigi dan sering memakan biji-bijian tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan sekitarnya. Sepasang kaki yang kuat mampu menentukan burung ini hinggap di atas dahan dengan kemas. Kepaknya yang kuat juga menyebabkan ia mampu terbang sehingga 25 hingga ke 30 km sejam dalam berbagai arah. Pemerhatian saya mendapati saiz burung ini sekitar 10 hingga ke 12 cm panjang dan merupakan mamalia yang mempunyai jantung dengan 4 injap seperti juga manusia. Burung tempua membiak dengan cara mengawan dan kemudian ia akan bertelur dalam sarang yang indah. Burung tempua jantan biasanya mempunyai warna lebih terang berbanding dengan burung tempua betina. Dalam arti kata lain, burung tempua jantan lebih handsome dan mampu membuat sarang yang cantik untuk ditayangkan kepada burung tempua betina. Pemerhatian saya mendapati sarang burung tempua jantan mempunyai lubang dari bahagian bawah dan ada tempat untuk bertinggi bagi memikat burung tempua betina. Sarang burung tempua betina pula mempunyai pintu masuk agak berbeza dan ada kompartmen melekuk untuk burung betina menyimpan telur. Reka bentuk, saiz, kemasan dan keunikan sarang burung tempua bergantung kepada spesies burung tempua dan jenis tumbuhan yang terdapat di sekitarnya seperti jenis rumput, jenis lalang dan sebagainya. Burung tempua merupakan sejenis burung yang hidup bersosial dan berkoloni. Kalau ada banyak bilangan yang tinggal dalam satu kawasan, maka kita akan dapati banyak sarang yang akan dibina di kawasan tersebut. Kerja menganyam sarang burung tempua dimulakan dengan burung mengambil rumput kering yang agak panjang dan kukuh untuk dijadikan asas utama sarang bergantung atau tangkai sarang. Bahagian tangkai ini akan dianyam dengan menyusun rumpai kering ini bersilang-silang sehingga terbentuk tali gantung dan akan membesar di bahagian bawahnya dengan menggunakan rumput kering yang lebih halus dan lembut. Antara bahan rumpai yang digunakan adalah seperti rumput lalang, rumput kerbau, rumput padang dan banyak jenis rumput lagi. Anyaman ini diteruskan sehingga siap dengan membuat pintu masuk di bahagian tepi atau bawah.
Kerja menganyam ini saya perhatikan akan mengambil masa selama 7 hingga ke 15 hari. Daripada pemerhatian mendapati burung ini turun naik mengambil rumput dan menganyam dengan terbang beratus kali dalam sehari. Kerja membuat sarang ini lebih cepat dilaksanakan pada musim kering berbanding jika burung tempur menganyam dalam musim hujan. Ini kerana musim kering banyak kedapatan rumput kering dan cuaca yang mengizinkan berbanding dengan musim hujan. Rumput kering yang telah digigit untuk diputuskan atau telah putus ini akan digigit dengan paruhnya dan dibawa terbang ke tapak sarangnya. Kadang-kadang rumput ini digenggam dengan kakinya dan dibawa terbang ke lokasi sarang walaupun agak jauh juga. Proses menganyam dimulakan dengan menyelitkan daun-daun rumput ini secara bersilang seperti kita menganyam ketupat dan diketatkan. Jika angin bertiup kuat, maka ikatan ini boleh terlonggar dan rumput akan jatuh dan burung tempur ini akan dikutip semula. Sungguh rajin burung tempur ini. Penduduk di negara ini diingatkan bahawa perbuatan membela burung tempur atau menyimpan sarangnya merupakan kesalahan yang membawa hukuman berat, termasuk penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM500,000. Antara perkara yang amat menakjubkan daripada sarang burung tempur ini adalah desain ataupun reka bentuk yang diilhamkan oleh Allah kepada burung-burung ini. Bagaimana mereka mencipta sarang mereka ini sejenis, maksudnya hampir sama, di mana macam mana mereka memikirkan untuk mencorakkan sarang tersebut dengan keadaan yang di mana-mana pun di Malaysia sarangnya sama. Maksudnya di sini memperlihatkan bahawa naluri yang Allah berikan pada burung-burung ini adalah sama, dan juga menunjukkan bahawa betapa besarnya ilmu Allah dalam melahirkan ataupun membuat ataupun mencipta burung-burung ini di dunia. Dengan begitu indah, dengan begitu senang mereka mencari makanan dan membuat sarang di atas muka bumi ini tanpa memerlukan bantuan manusia sedikit pun. Daripada pemerhatian kepada sarang burung tempur ini dan juga burung tempur tersebut, maka kita harus memikirkan bahawa ilmu Allah itu terlalu tinggi dan terlalu agung untuk kita kaji. Hanya apa yang kita mampu lakukan bahawa kita mengucapkan Allah Maha Besar dan Allah Maha Kreatif. Semuanya itu hak Allah.